Hai semua, selamat datang. Okey, hari ni kita nak bedah siasat sikit kotak alatan seorang guru moden. Media pengajaran tu apa sebenarnya? Ia bukan lagi sekadar pilihan tau, tapi dah jadi satu kemestian. Satu kemestian untuk kita cipta pembelajaran yang betul-betul berkesan dan bagi inspirasi. Jom kita mula dengan satu soalan yang agak penting. Dalam dunia digital yang laju macam sekarang ni, cukup ke kalau kita harapkan buku teks mata-mata? Atau dah sampai masa kita fikir lebih jauh daripada muka surat bercetak tu untuk bagi pengalaman belajar yang betul-betul melekat? Jawapannya sebenarnya terletak pada idea untuk melangkaui buku teks tu sendiri. Dalam bahagian pertama ni, jom kita dalami kenapa kita perlu pelbagaikan alatan mengajar kita. Kenapa ia bukan lagi pilihan, tapi satu kemestian. Sebabnya macam ni, pendidikan zaman sekarang ni tak bolehlah terkurung dalam bilik darjah je kan? Ia kena ada kaitan dengan dunia sebenar dan media pengajaran ni lah yang jadi macam jambatan. Dia sambungkan teori dalam buku dengan apa yang jadi kat luar sana. Barulah pembelajaran tu rasa hidup dan relevan. Tapi ada satu benda penting kita kena faham betul-betul. Macam yang Richard E. Clarke cakap, media ni cuma terak penghantaran. Maksudnya, ia bukan ubat ajaib. Keberkesanannya itu bukan pada alat tu, tapi pada strategi di sebaliknya. Jadi, soalan pentingnya bukan apa yang kita guna, tapi bagaimana kita gunakannya. Jadi, apa gunanya media ni semua? Bayangkan macam ni. Pertama, ia layan macam-macam cara pelajar belajar. Ada yang suka tengok, ada yang suka dengar, ada yang suka buat. Kedua, ia bawa dunia terus masuk ke bilik darjah. Ketiga, ia asah otak untuk fikir secara kritis. Analisis filem tu bukan hiburan je, tapi dah jadi macam senaman minda. Dan yang paling penting, ia ajar kita celik media, satu kemahiran wajib untuk hidup zaman sekarang ni. Okey, kita dah faham kenapa ia penting. Sekarang, jom kita tengok pula apa yang ada dalam kit alatan guru moden ni. Mari kita selongkar sama-sama. Cuba bayangkan seorang tukang, dia takkan guna tukul je untuk semua benda kan? Sama jugalah dengan guru, nak bina pembelajaran yang mantap, kenalah ada macam-macam alatan. Jom kita pecahkan kepada 3 kategori utama yang ada. Okey, ada 3 laci utama dalam kit alatan kita ni. Media cetak, media elektronik dan, mestilah, media dalam talian. 3 benda ni macam mewakili evolusi lah dari yang paling asas sampai ke yang paling canggih. Jom kita tengok satu-satu. Walaupun kita hidup zaman serba digital, janganlah kita pandang sebelah mata je media cetak ni. Buku contohnya bagi kita maklumat yang mendalam. Poster pula boleh ringkaskan idea yang rumit jadi senang faham. Dan yang paling best, model 3D atau objek sebenar, tak ada apa boleh lawan pengalaman pegang dan rasa sendiri benda tu. Ia buat pembelajaran jadi lebih nyata. Okey, kita beralih pula ke media elektronik. TV contohnya, memang power lah dengan visual dia yang dinamik tu. Tapi ada cabarannya juga. Maklumat lalu cepat sangat. Ada kajian kata, tumpuan budak-budak boleh lari beratus kali dalam sejam. Radio pula, dia guna audio je untuk cetuskan imajinasi kita. Tapi, mungkin susah sikit lah nak terangkan benda yang kompleks tanpa ada gambar. Dan sampailah kita ke dunia yang paling luas, iaitu media dalam talian. Yang ni memang tak ada sempadan. Cuba fikirkan, media sosial boleh jadi platform bincang isu global, podcast pula boleh dengar sambil buat kerja lain, dan permainan boleh buat latihan jadi seronok. Yang lagi hebat, platform macam MOOC dan OER ni dah macam runtuhkan tembok pendidikan, bagi akses percuma kepada ilmu berkualiti tinggi untuk semua orang. Hebat kan? Okey, sekarang ni kotak alatan kita dah penuh macam-macam benda. Tapi soalannya, macam mana kita nak pilih alat yang betul untuk tugasan yang betul? Kat sinilah strategi dan kebijaksanaan kita diuji. Sebab kena ingat tau, mengajar dengan hebat ni bukan pasal ada gadget paling canggih. Langsung bukan. Ia pasal macam mana kita gabungkan alat tu dengan bijak. Alat paling hebat kat dunia pun takkan berguna kalau tak ada rancangan pengajaran yang mantap. Kerangka kerja ni, sangat praktikal. Cikgu-cikgu tak payah pening kepala nak cipta semua benda baru. Pertama, kita boleh guna semula je video dokumentari yang dah ada. Kedua, kita boleh guna semula tujuan artikel berita ekonomi tu tapi untuk ajar subjek matematik. Nampak tak? Ketiga, kita boleh hasilkan semula kuis online, ubah suai sikit, tambah soalan sendiri. Dan yang terakhir, barulah kita cipta baru kalau betul-betul tak ada yang sesuai.
Kuncinya, jadi efisien dan kreatif. Alright, kita dah pilih alat, dah suai padan, tapi macam mana kita nak tahu benda tu menjadi ke tak? Betul-betul berkesan ke? Ini langkah terakhir dan mungkin yang paling penting sekali, penilaian. Inilah soalan paling penting sekali. Benda ni betul-betul tolong budak belajar ke? Kalau kita tak nilai, kita macam teka-teka je. Penilaian yang berterusan inilah yang pastikan alatan kita bukan setakat hiasan, tapi betul-betul kena pada sasarannya. Nombor 1 dan yang paling utama sekali, keberkesanan. Simple je. Adakah ia capai objektif? Kalau kita guna video animasi nak terangkan fotosintesis, adakah pelajar betul-betul faham lepas tu? Itulah kayu ukur yang paling asas. Yang kedua, kemudahan. Maksudnya senang tak nak guna. Sebab aplikasi pendidikan paling canggih pun tak guna kalau cikgu dan pelajar pening kepala nak faham cara pakainya. Kalau dah rumit sangat, ia jadi penghalang, bukan pembantu. Dan yang ketiga, keanjalan. Bayangkan macam pisau Swiss Army tu. Satu video yang sama boleh tak kita guna untuk bincang dalam kelas, untuk tugasan individu dan untuk ulang kaji kat rumah? Alat yang lebih fleksibel ni aset yang sangat berharga sebab ia jimat masa dan boleh diubah suai ikut keperluan. Jadi nampak kan? Proses ni bukan sehala tau. Dia macam satu kitaran hidup. Kita nilai, kita dengar maklum balas, lepas tu kita buat penambahbaikan. Proses inilah yang pastikan kotak alatan kita sentiasa tajam, relevan dan betul-betul berkuasa. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Berdasarkan apa yang kita dah bincang tadi, apakah satu je, alatan atau media baharu yang anda rasa boleh cuba bawa masuk untuk memperkayakan lagi pengalaman belajar pelajar anda? Fikir-fikirkanlah sebab inovasi itu selalunya bermula dengan satu langkah kecil.